Ini penjelasan. Saya sokong pandangan yang berhormat. Kenapa baru masuk cakap? Ini kawan saya ni. Ini saya topik saya berminat. Luarkan sedikit pandangan. Muhammad, sebenarnya saya rasa yang saya memang nampak billboard pelancongan yang tunjuk gambar orang utan. Adapun itu bunga dari negeri Sarawak. Bagi saya sebagai seorang asing, saya datang, saya tengok ini apa ni? Ini bunga apa jenis ni? Saya mau pergi tengok. Jadi dia akan pergi ke Sarawak. Kalau nak tengok itu monyet, orang utan, dia akan pergi pergi kawasan Kinabatangan. Jadi saya rasa ni ada lebih tarikan daripada letak seorang wajah seorang perempuan dekat sana. Siapa ni? Ini tidak akan tarik mereka untuk merayau-rayau dan melancong di Malaysia. Setujukah Yang Berhormat? Yang Berhormat tanya soalan itu sudah menunjukkan bahawa Yang Berhormat berminat. Kalau Yang Berhormat tidak tahu apa spesies ini, siapa nama orang hutan ini, siapa nama monyet ini, itulah minat Yang Berhormat terhadap billboard seperti itu. Oleh itu, Yang Berhormat akan datang ke Kuching juga akhirnya untuk melihat yang sebenarnya. Oh, orang hutan itu. Oh, ini spesies ini. Orang hutan itu ada juga nama dia Pongo. Ada juga nama dia Giant. Macam-macam nama. Jadi spesies tumbuh-tumbuhan pun Yang Berhormat masuk dalam hutan lah untuk belajar. Itu saya setuju. Saya kata lebih baik daripada letak seorang gambar menteri dekat sana. Tak ada orang kenal. Oh, bagi orang asing ni tak masuk akal siapa perempuan ni. Jadi dia tak tarik dia untuk melancong di Malaysia. Ini pandangan saya.